Prosiding di Mahkamah Session hari ini jadi perhatian ramai bila peguam kepada Mahadi Badrul Zaman tampil dengan satu permohonan yang agak luar biasa. Datuk Muhammad Zamri Muhammad Idrus memohon supaya anak guamnya dibebaskan dengan jaminan. Antara alasan yang disebut ialah kebimbangan jika Mahadi ditahan di penjara, janggut panjangnya mungkin akan dipotong. Katanya perkara itu boleh memberi kesan kepada Mahadi. Dalam hujahnya, peguam itu turut jelaskan bahawa Mahadi memberi kerjasama penuh sepanjang siasatan. Dia juga bukan individu yang berisiko untuk melarikan diri. Malah, Mahadi dikatakan menanggung ibunya yang menghidap kanser serta keluarga mentua. Mahadi juga difahamkan membantu mengendalikan jemaah umrah sebelum ini. Jadi menurut pihak pembelaan, wajar untuk mahkamah mempertimbangkan faktor tanggungjawab dan latar belakang tersebut. Namun begitu, pegawai pendakwa daripada Suruhanjaya Security Malaysia, Daniel Imran Nasaruddin, memohon mahkamah mengambil kira kepentingan awam dan keyakinan pelabur. Pihak pendakwaan mencadangkan ikat jamin sebanyak RM250,000 bersama dua orang penjamin. Selain itu, pasport perlu diserahkan dan tertuduh perlu melapor diri setiap bulan di Pejabat Suruhanjaya Security. Akhirnya, mahkamah membenarkan Mahadi diikat jamin sebanyak RM50,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin serta mematuhi syarat tambahan seperti yang dipohon pihak pendakwaan. Terdahulu, Mahadi yang juga suami kepada penyanyi dan aktivis Heliza Helmi mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan menjalankan urus niaga sekuriti tanpa lesen sah. Kesalahan itu didakwa berlaku antara 14 Jun 2021 hingga 15 Februari 2024 di Sunway South Quay, Subang Jaya. Jika sabit kesalahan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, beliau boleh berdepan denda maksimum RM10 juta atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes ini kini menjadi perhatian ramai, bukan sahaja kerana pertuduhan yang dihadapi, tetapi juga kerana alasan yang dikemukakan dalam permohonan jaminan. Pada pandangan anda, patutkah alasan seperti ini diambil kira dalam keputusan jaminan? Atau mahkamah perlu fokus sepenuhnya kepada fakta kes dan kepentingan awam? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi